guys, saya baru order produk ni kat TikTok. Suspicious juga kan, macam tertanya jadi tak jadi ni kan. Susah, dah banyak tempat saya dah spray sebenarnya, memang jadi lah. Ada beberapa tempat yang masih saya tak clean kan, maksudnya saya tak spray dan clean, saya tak clean lagi kan. So kawasan ni sebenarnya banyak dia punya kesan-kesan biji-biji macam ni kan. Ni susah ni nak tangkap ni. Tapi dengan produk ni tuan-tuan, dia boleh hilang. Ini saya baru cuci dekat kedai kan, tapi memang dia tak tanggal tu kan. Kalau minta dia orang gosok pun dia kata, cik ni kena polis, kita boleh hilang. Oh, berata kan. Saya beli produk ni pun tak sampai RM40 kan. Murah je. Tuan-tuan tengok dekat dia benda kuning ataupun link kan, murah je kan. Ni banyak tempat yang saya dah spray. Biarkan beberapa saat je, 30 saat je tu, lebih kurang 30 saat. Dan gosok gosok kan, berkilat tu lah. Sebab dia dah naik warna asal dia lah. Dia dah naik warna asal dia. So tempat-tempat macam ni kan, ada bintik kan. Nampak kan. Gosok ni, gosok. Nanti hilang. Hilang kan. Betul, tak tipu. Dia memang saya rasa dia pakai chemical yang agak agresif. Tapi dia taklah sampai benda yang boleh mengganti cat, tak. Sebab dia masih lagi menggunakan sedikit water base. Jadi dia tak agresif sangat. So ni kan, tengok ni, banyak ni. Ini saya boleh tolak lah ni kan. Tolak tekan sikit lah, guna effort sikit kan. Nampak dah hilang kan. Dah hilang. Betul kan, hilang. So sangat-sangat berkesan produk ni. Nanti tengok part lain yang saya akan spray dan kita kata kesannya. Tuan-tuan, banyak ni kesan-kesan bintik-bintik ni kan. Macam tak lalat kan. Tanggal habis. Sekejap je tuan, habis tanggal. Power tak power. Bintik-bintik ni. Tolak. Habis. Power. InsyaAllah kan. Ni banyak lah ni. Bersihkan ni. Banyak ni. So kesan daripada binatang-binatang liar ni tuan, ataupun serangga kan, masuk dan dia berumah kat sini. Ini saya spray tak banyak tadi, ataupun spray banyak sikit lah. Tapi boleh lah tuan. Nak apa lagi? Ni banyak ni. Bertempik-tempik tu. Habis. Sekejap je. Sekejap jalan. Dah. Kalau buat biasa tuan-tuan susah. Nak kena pakai dia punya apa ni, wax sebagainya kan. Stiker remover dah tak berkesan juga. Kalau tak pernah beli tapi tak efektif. Tapi yang ni tuan-tuan, insyaAllah kesannya sangat-sangat ada lah kan. Ini tuan-tuan, saya nak tunjuk tempat yang memang bermasalah ni. Ni kereta S7 saya. So dia tak ada ruang sini kan, macam besi lebih sikit kan. Jadi kalau kita tutup, dia ada ruang kat sini, ada sikit kan. Nampak garisan, tapi dia menyebabkan banyak kotoran.